Wa min syarrin naffatsati bil uqad, dan daripada kejahatan jampi-jampi yang disiup oleh ahli-ahli sihir kepada simpulan untuk menyihir mangsanya. Di sana ada manusia yang menjadi ahli sihir, menggunakan sihir. Di antara amalan sihir itu simpul, tali pada benang, dijampi tali itu, disebut nama orang-orang tu untuk menyakitkan orang, untuk membenci antara satu sama lain, khususnya memisahkan di antara suami dan isteri, menggilakan orang pada dia. Maksud saya juga ni, nak suruh orang gila kita, bunuh orang dengan sebab dia menggunakan jin. Manusia menggunakan jin, jin pula berkawan manusia, bersaing dua-dua ni, jahat berlaku. Manusia yang jahat berkawan dengan jin yang jahat, berkawan. Dan Allah Ta'ala menguji Nabi SAW apabila ahli sihir Nabi bin Al-Asam telah menyihir Nabi SAW dengan menggunakan tali benang yang disimpul, yang dijampi, diikat pada lilin yang dibentuk macam lembaga, ditikam dengan jarum. Nabi merasa seperti diberkas, lemah, dan merasa seperti ditikam. Disihirnya Nabi SAW. Lalu dia membaca surah ini. Setiap kali dibaca surah ini, tercabut sihir ini. Ikatan yang dikatakan sebelah ikatan yang diikat untuk menyihir Nabi. Malaikat Jibril beritahu ke Nabi, ada barang yang diletak ke dalam tenaga. Lalu dia suruh sahabat dia Sayyidina Ali turun, buang sihir yang ada dalam tenaga tu. Kadang-kadang manusia berkawan dengan jin, jin berkawan dengan manusia. Jin yang kafir berkawan manusia, jadi kafir juga. Mudah je ilmu sihir ni, buat benda yang sebab jadi kafir. Jadi ilmu sihir tu. Mengaku dia tua sehari pada Tuhan, tua sehari pada Tuhan. Ayah dia tua pada dia. Sedap. Kafir lah. Iblis akan tolong dia. Di antaranya ialah iblis mengajar, gunakan darah haid, tulis ayat-ayat Quran. Tulis ayat Quran. Tulis ayat Quran dia kata ni. Tulis ayat Quran, tapi tulis dengan darah haid. Darah haid ni najis. Ayat Quran tulis dengan najis. Jadi kafir. Jadi kafir. Puja-puja jadi, jangan buat benda ni. Jangan dibuat. Jadi kafir, nak masuk neraka lah. Maka jin kafir akan tolong dia. Nak apa? Maka masuk neraka. Orang tu masuk neraka, jin hak ajar dia masuk neraka juga. Dua-dua masuk neraka belaka. Ada orang tanya Abu Hanifah, kenapa mengajar di Iraq, Imam, Syekh, macam mana jin daripada api, neraka api. Tak apa, dia api dah. Tak sakit lah. Dia duduk dalam api, dia api dah. Abu Hanifah tanya, mu daripada apa? Daripada tanah. Dia ambil sebekas air daripada tanah juga. Ni daripada apa? Daripada tanah. Ambil lekuk kepala, sakit tak? Sakit. Tanah dengan tanah sakit juga. Itu dia. Abu Hanifah terkenal dengan pintar menjawab hujah-hujah orang yang cuba nak memperkecilkan perkara agama. Kejahatan ahli-ahli sihir yang menjampi, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ahli-ahli sihir tak boleh memberi mudarat. Syaitan tak boleh mudarat malaikat dengan izin Allah. Allah Ta'ala izin dia. Di akhir zaman, Dajjal lagi hebat sihir dia. Bila kemarah, dia kata turun hujang. Kita mari minta hujang, tak turun hujang. Sudah. Kita mari minta hujang, tak turun. Dajjal kata suruh turun hujang. Ikut Dajjal, punah. Allah Ta'ala uji. Akan berlaku ujian-ujian di akhir zaman. Kita kena sedar. Allah Ta'ala uji. Disebut dalam satu kitab tasawuf, bagaimana seorang nelayan yang berdoa memuji Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, kemudian muka boleh ikan seekor je ikan masuk buka, minta doa pada Allah Ta'ala. Lepas tu, hak tu dia agak angsa lagi pula, puji jin. Hei jin laut,
puji. Puja jin laut, puja syaitan laut ni, puja-puja muka penuh ikan, banyak. Malaikat mengadu pada Allah Taala, ya Tuhanku, pasal apa Tuhanku jadikan begini? Hamba pun yang minta doa padamu, minta tolong denganmu, boleh ikan seekor je. Kau ni minta doa dengan binatang kafir ni, boleh ikan banyak pasal apa? Tuhan kata, mu tengok tempat hamba-Ku yang boleh ikan seekor ni dalam syurga. Tengok. Mu tengok tempat hamba-Ku yang minta tolong dengan jin Haman dalam neraka. Mu tengok. Tuhan jadikan manusia ni dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia ni sekejap je. Sekejap je alam dunia ni, tak lama. Alam akhirat selama-lamanya. Di sinilah Asma'